Jadi, mula sekali, Alhamdulillah. Terima kasih. Biasa, tak sebut itu lagi, dia marah pula. Orang mai susah payah, hujan-hujan orang mai hantar bantuan. Tak sebut terima kasih langsung. Kita sebut yang power lagi. Jazakallahu khairan katsira. Takut jenis tak faham. Tu yang balas pula tu. Sebutlah apa yang dia faham. Terima kasih, seronok. Tak apa. Tersambung. Jazakallahu khairan katsira. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Seperti memalingkan ia akan pendengarannya kepada mendengar Quran. Antara nikmat, telinga kita balas dengan apa? Dengan dengar sesuatu yang Allah Ta'ala suruh. Antara dia dengar Quran. Jangan duk tanya pula, dengar Quran saja kah? Banyak. Yang baik-baik, jangan yang dosa, yang maksiat sudah. Jangan dosa-dosa dengan maksiat-maksiat. Dengarlah apa saja.